dari catatan tadi menunjukkan bahawa Ratu Kuning pernah ditunangkan dengan putera Raja Siam. Ini selari dengan dapatan kami melalui sumber batin petunjuk dari Allah, di mana Ratu Kuning sebenarnya pernah dikahwinkan dengan putera Raja Siam. Bukan sekadar ditunangkan, tetapi telah berkahwin. Akibat dari sifat kejam Raja Siam membunuh Raja Ayutthaya Atithaya Wong yang hanya memerintah selama 36 hari sahaja, Ratu Ungu telah membatalkan perkahwinan Ratu Kuning dengan putera Raja Siam tersebut. Tanpa disangka, selepas pembatalan perkahwinan tersebut, Ratu Kuning sedang hamil. Untuk tidak mahu Raja Siam mengetahui perkara tersebut, Ratu Ungu telah merahsiakan kehamilan Ratu Kuning itu. Apabila Ratu Kuning selamat melahirkan anak perempuan yang dikandung itu, anak tersebut diserahkan kepada Raja Loyong, pemerintah Jembal, yang kebetulan baru kematian anak lelaki yang baru dilahirkan sebagai keluarga angkat di atas hubungan kekerabatan antara dua kerajaan ini.